Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adam Haikal Sarmuzi, Guru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Pada hari ini berlangsungnya Majlis Lestari Ingatan dan Sekalung Kasih Cikgu Aina Farahiyah binti Abdul Manan yang bertempat di Dewan Al-Hikmah. Mari sama-sama kita saksikan. Yang dilakukan Cikgu Aina Farahiyah binti Abdul Manan sebagai baiklah Sekolah Menengah Agama Marang untuk masuk ke Dewan. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujimu. Bismillahirrahmanirrahim. Memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersama akan bisa. وعلى آله وأصحابه أجمعين يا sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya Cikgu Aina Farahiyah binti Abdul Manan yang akan bertukar ke CD. Apakah perasaan dan harapan cikgu untuk Sekolah Menengah Agama Marang? Okey, pertamanya cikgu sedihlah, sedihlah untuk meninggalkan Sekolah Menengah Agama Marang, sebab cikgu rasa banyak kenangan, banyak kenangan lah cikgu berada di sini. Jadi cikgu harap anak-anak murid teruskan perjuangan mencari ilmu, kerana ilmu ni akan mengangkat darjat kita lah. Sebagai manusia ni, jadi ilmu tu mengangkat darjat kita lah. Itu sahaja kot. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah, selesai sudah majlis kita pada hari ini. Setakat ini saja program kita pada hari ini. Saya Muhammad Dini Syekh Muhammad Zubaidi, Guru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. TV Al-Hikmah, saluran penjana tervasi anda. Apa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye bye.